Okay, audience is king. So soalan dia adalah macam mana nak grab audience attention. Macam mana nak grab king punya attention ni supaya bila anda bercakap, orang akan stay sampai habis. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan dan puan. Hari ini saya nak kongsikan dengan tuan dan puan. Ada satu momen di mana momen tu saya ada satu program secara online selepas raya, malam pula tu, tapi macam mana kita retain audience attention daripada awal sampai habis. Okey, saya just nak kongsikan dengan tuan dan puan. Bila kita sebut tentang audience ni adalah seumpama king. Jadi kita sebagai orang yang cakap di hadapan audiens, kita perlu pastikan yang king-king yang berada di hadapan kita ni, mereka memberikan perhatian sepenuhnya kepada kita. Soalannya adalah bagaimana? Kali ini saya nak share dengan tuan-tuan 3 benda. Right? So, yang pertama, macam mana nak pastikan audiens kita ni ataupun king-king kita ni memberikan perhatian kepada kita dan akhirnya dia dapat message yang kita nak sampaikan. First sekali, tuan dan puan perlu sebut nama diorang. So, kalau dalam Zoom tu best lah sebabnya nama memang tertera kan. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti apa khabar? Puan Mariam, Tuan Ali, Tuan Hadi. So, regardless of diorang ada ke tak, janji kita sebut sahaja. So, percayalah tuan-tuan, bila kita sebut nama diorang, insya-Allah mereka akan feel appreciate dan mereka akan rasa dihargai dan insya-Allah mereka akan memberi perhatian sepenuhnya. Tapi kalau anda ada audiens secara offline, anda boleh berkenalan dengan few of your audience first dan kemudian masa anda bercakap, anda boleh sebutlah beberapa nama yang anda ingat. So, itu yang pertama, sebut nama. Yang kedua, tuan dan puan, adalah anda kena sebut aktiviti mereka ataupun tahu perkembangan semasa mereka. Sebagai contoh, masa saya buat satu sesi coaching, ada seorang rakan di Influential Club kami, namanya Puan Ismayani. So, saya panggil dia sebagai Puan Isma lah, let's say Puan Isma. So, Puan Isma ni, dia dulu beraya dekat Labuan tau, sebab program ni selepas raya. So, saya kata, Assalamualaikum Puan Isma, apa khabar? Hari tu, saya perasan Puan Isma balik kampung kan, dekat Labuan. So, macam mana perasaannya? Oh, dia kata sangat best. Dan saya perasan Puan Isma ni, daripada awal sampai habis, dia mengikuti perkongsian saya walaupun masa tu lebih daripada 2 jam. So, poin yang kedua adalah tahu perkembangan semasa mereka dan anda relate dan anda sebut dalam anda punya talk. So, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, yang ni pemimpin-pemimpin dunia selalu buat. Masa dia masuk, dia akan tunjuk dekat atas, dia tunjuk dekat atas. Walhal, dia tak tahu pun. Mungkin dia tunjuk secara general ke. Tapi percayalah tuan-tuan, bila anda tunjuk macam anda lambai macam tu, insya-Allah audien yang berada di sekeliling tu akan rasa attached dan insya-Allah mereka akan engage dengan anda. Dan pada tuan dan puan, 3 perkara ni anda perlu ulang di sepanjang anda bercakap. InsyaAllah ulangan itu akan membuatkan audien engage dan insyaAllah that will make the king will give their attention to you. InsyaAllah. Alright, so tuan dan puan dapat something tak? Kalau dapat, cuba komen. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.